5 kesan kalau kita tak tahu rahsia di sebalik nama surah. Yang pertama, kita baca tanpa faham arah tuju. Kita baca surah tapi tak tahu tema besarnya sebab nama itu sendiri adalah kuncinya. Akhirnya kita baca macam baca buku tanpa tajuk. Yang kedua, kita tak dapat manfaat penuh daripada surah itu. Ayat-ayat Al-Quran memang indah, tapi kita terlepas maksud besar yang Allah nak sampaikan melalui nama. Kita hanya dapat isi kecil saja dan bukannya gambaran penuh. Yang ketiga, tak nampak kaitan dengan hidup kita. Nama surah sepatutnya menjadi jambatan untuk kita hubungkan Al-Quran dengan masalah hidup kita. Bila kita tak tahu, kita rasa Quran jauh daripada realiti hidup kita. Yang keempat, hilang kekaguman pada susunan Al-Quran. Orang yang tak tahu rahsia nama surah akan sangka Al-Quran sekadar sekumpulan ayat. Padahal susunan nama-nama itu sendiri bukti kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, kurang rasa cinta dan khusyuk. Bila kita tak faham nama surah, kita baca dalam solat macam biasa saja. Tapi bila kita tahu makna namanya, kita akan rasa, solat kita akan terasa lebih khusyuk dan hati kita akan menjadi lebih hidup. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk belajar rahsia di sebalik nama surah 2.0 bersama dengan Ustaz Syahmi Syazril pada 25 September 2025. Imbas kod untuk pendaftaran.